Alah, bro. Mak ni. Kejut Luke tau. Kenapa, bro? Tengok sawah tu macam ada kuman je. Nampak kuman ke? Aduh, ya. Tak payah straight sangat. Itu peribahasa. Dalam hidup ni, kita jangan straight. Sebab kalau kita straight, nanti kita kena pijak. Tak, sekarang ni cuba story dengan Mada. Story, Mi. Tak ada apalah, Luke cuma fikir pasal study. Alah, lag lah. Chill je. Lagi 2 tahun je pun. Aduh. Ni mana Ardi ni? Tak balik ke? Oh, bila sebut je nama Ardi ni, terus lemah, tak bermain. Relax. Chill. Macam ni lah. Straightforward je dengan Mada. Story, Mi. Story. Mak, kalau Luke kahwin dengan Lini, okey. Get married. What? Relax. Relax. Are you serious? Jangan lupa aku tau. Mana boleh. Kau kan bestie aku. Kita sering kerja sama ya. Ya. Jangan lupa call aku. Ya. Kau siap Mak kau terkejar aku. Mak aku dah sampai. Okay. Mak aku dah tu. Okay. Sorry betul. Bye. Jadi kau tahu. Janji. Lupa aku siap. Tak. Reply. Bye. Bye. Phone aku. Hai. Hai. Tak balik lagi ke? Dah balik dah. Tapi datang sini nak jumpa awak. Rumah saya dekat je. Awak? Awak saya? Saya awak. Mula-mula. Lepas ni saya dengan awak. Terus. Layan pula. Lepas ni awak buat apa? Hai. Tadi dah bagi hint tak cukup sampai ke? Lepas ni mestilah nak cari kerja bagus-bagus. Nak jadi kaya-kaya. Nak jaga awak, nak kahwin awak. Awak kan kuat makan. Macam mana awak tahu? Saya doakan awak dapat kerja bagus-bagus. Dapat gaji yang besar. Boleh belanja saya makan sampai bila-bila. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih awak. Saya pun sama juga doakan yang terbaik untuk awak. Tapi saya nak tanya awak. Kita kan dah habis belajar. Macam mana kita nak jumpa lagi lepas ni? Mesti susah kan? See you when I see you? Tak nak. Saya tak nak when tu tak nak. Saya tak nak macam tu. I must see you. Okay. Arini! Ya, kejap. Siapa ni? Ha? Siapa ni? Nama dia? Jaga. Kau siapa? Along. Along saya, Along. Along minta kutip hutang kat awak? Bukan Along yang tu. Habis? Oh, abang kandung? Ya. Allah. Handsome macam ni boleh jadi jaga? Alhamdulillah, solat 5 waktu tak pernah tinggal. Terus? Dah lah. Along tolong bawa kan? Berat. Tinggalkan. Masuk. Baik, Amak. Ha? Lain kali jangan handsome sangat. Aku tak suka. Tugas saya sebagai jaga. Untuk jaga adik Along.
Ama, Ya, Ma. jom makan. Tak apa, Mama makan dulu. Mama nak siapkan lagu ni. Lagu apa ni? Lagu cinta. Lagu cinta? Cinta yang sedang bersemi di jiwa Mama. Macam. Jadi maksudnya anak Mama ada girlfriend lah sekarang ni? Mama tak nak Ama kahwin awal sebab Mama dah buat kesilapan yang sama. Ama sendiri tengok kan kesudahan dia macam mana. Ama, kalau nak kahwin muda, kahwin awal, ilmu di dada ni kena ada. Mama adalah tu, Ma. Cerita lama tak payah nak keluarkan lagi, Ma. Nanti Mama juga yang sakit. Tak, sekarang ni, sejarah lama ke, cerita lama ke, dia tetap jadi sejarah dan juga pengajaran untuk kita. Sebab Mama tak nak Ama jadi macam arwah Papa. Arwah Papa, ya tahu. Yes. Mama, arwah Papa dah lama tak ada, Ma. Mama masih lagi nak berdendam ke apa ni? Tak, bukan. Mama dah maafkan, cuma kadang-kadang bila Mama teringat, hati Mama sakit. Sakit. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, awak. Awak, saya nak bagi tahu awak ni. Saya hari ni ada beberapa interview. Awak doakan saya dapat, okey? Semoga awak dapat salah satu interview awak tu. Terima kasih, awak. Saya hargai sangat. Tak ada masalah. Saya pun tengah cari kerja sekarang ni. Tapi itulah tak konvo lagi kan. Susah sikit. Jangan cakap macam tu. InsyaAllah ada rezeki awak. Saya ni pun kawan-kawan yang recommend. Saya cuba je nasib saya. Dapat-dapatlah. Tak dapat, tak apa. Usaha lagi. Saya yakin awak boleh. Terima kasih, awak. Awak selalu jadi penguat semangat saya. Saya suka. Ini kalau awak ada depan mata saya lagi best tau. Saya memang ada depan mata awak. Mana? Cuba awak pejam mata. Pejam mata? Okey. Nampak tak? Nampak? Saya lah tu. Bersinar kan? Sinaran mentari. Okeylah, awak. Saya dah lambat ni. Saya nak kena pergi. Saya doakan awak juga. Murah rezeki. InsyaAllah ada tu rezeki awak. Amin. Kerja! Kenapa ni? Saya baru teringat. Kenapa? Nanti saya call awak balik. Okey, bye. Okey. Alright. Okey. Bye. Puan Yasmin, Puan Yasmin. Puan Yasmin. Puan Yasmin. Aku akan tahu. Aku. Mama, lepas Mama. Tak payah. Mama tak payah malu lah. Abang presiden kat sini malu. Tak kisah. Presiden tak presiden. Mama, kejap. Apa dia? Kejap. Kenalkan kawan Mama. Dini kenalkan Mama saya. Nanti, Aidi ni Zahira. Nanti, Ama kenalkan abang saya. Firdaus dan kakak ipar saya, Hanis. Salam. Awak macam mana? Okey tak? Okey, saya nervous. Boleh on atas stage. Saya. Takkan kita nak sembang kat sini? Dingin malam menyapa tubuhku. Jangan lupa. Saya ada. Awak. Rindu. Rindu juga. Lihat harum mewangi kasih yang hilang bersama cinta yang telah kau pusarakan. Ku rela
Kita pergi celebrate combo hari ni. Cepatnya balik. Kejap je. Dah tak ada apa. Balik lah. Ni macam ada yang tak kena je ni. Story ni. Sini. Chill sini. Chill. Mak. Mulai hari ni, Mak lupakan je lah hasrat nak jadikan Dini tu menantu. Seriously? Lu nak masuk lah. Jap, pergi mana? Aduh. Biarlah tercabut skru kepala anak aku. Nak tenangkan fikiran je. Tak apa. Pergilah tenangkan fikiran. Aduh, ya, jangan buat benda yang lain tau. Ini mesti ada yang tak kena ni. Tanta, hari ni dah ada orang lain. Okey. So macam mana Dini? Semua okey? Alhamdulillah Puan, semua okey. Semalam saya dah emailkan pada klien pasal ID untuk ruang tamu villa dia tu. Klien suka. Dia suka sangat dengan konsep yang kita bagi. Really? Iya. Alhamdulillah. Awak ni kan Dini memang bagus tau. Tak sia-sia saya buat kerja kat sini. Terima kasih Puan. Terima kasih juga sebab percayakan saya ambil saya kerja. No problem Dini. Awak memang betul. Memang bakat. So saya harap awak tak sia-siakan bakat awak. Okey? Teruskan usaha. Terima kasih Puan. Saya sambung kerja ya. Karisma betul Puan Yasmin ni. Kalau cantik, aku akan jadikan dia idola aku. Aku boleh. Amma Ilhami. Betul ke apa hati aku cakap? Betul ke dia untuk aku? Okey. Benar. Yes, betul. Itu bukan ke marketing manager yang dapatkan projek baru-baru ni untuk kita? Ya, tuan. Kenapa, tuan? Berapa lama dia kerja sini? Dah 9 bulan dia kerja kat sini. Ha? Yalah. Tak apa, ni ambil fail yang saya tengok. Baik, tuan. Tuan masuk. Lambatnya lah. Mana ni? Hello? Amma. Awak dekat mana? On the way. Jalan jam. Saya dah tunggu awak setengah jam, awak tahu tak? Jam apa? Awak naik motor kan? On the way ni. Saya naik kuda. Daripada istana ni. Tengah tunggu pengiring-pengiring saya nak ke sana berjumpa dengan awak. Saya kan King. King apa King Kong? Hello? Jangan main dengan saya tau. Saya serius. Saya tunggu awak lama. Saya balik kang. Tunggu kejap. Dah, bye. Tunggu dia kita apa? Tunggu dia. Kalau 5 minit tak apa. Ni setengah jam. Tak nak lah. Makan seorang-seorang. Geram je. Tunggu. Biar tak payah jumpa.
Kau ni? Oh. Apa ni? Drone ke? Tumpang tanya siapa punya ni? Awak punya ke? Main-main dengan kita lah benda ni. Tak nampak ni? Kayak aku tak boleh palingkan kau. Berkenalan dengan awak adalah hari yang terindah dalam hidup saya. Menyintai awak adalah satu anugerah. Saya mahu awak menjadi wanita syurga saya sampai bila-bila. Burung merpati terbang bersama. Sudikah awak hidup bersama saya? A dan A forever. Bagi Along jumpa Mamat tu dulu. Barulah Along boleh buat keputusan. Okey, boleh. Amar tu dia baik sangat. Mesti Alun suka dengan dia. Adik, kat dunia ni kan, lelaki sebelum dapat semuanya baik tau. Tapi bila dah dapat, baik diorang tu ke laut dalam. Tapi Along ni lain. Along ni memang 10 jadi daripada dulu, kecil-kecil lagi sampai dah kahwin. Baik Along ni kan maintain je tau, tak percaya tanya. Sayang betul tak? Alhamdulillah, 1 dalam 1 juta. Dengar tu, 1 dalam 1 juta tau. Yelah. Alung, ini rasa Amar ni lah lelaki yang tepat untuk Dini. Confident tu turunkan sikit. Ya? Jangan yakin sangat. Yang Along tak faham, budak-budak dah gatal Yang menggeleti sangat ni kenapa? Kesian lah tengok muka dia macam tu. Dah lah, jodoh dah sampai. Takkanlah nak tidakkan takdir pun tak. Thank you, Kak Long. I love you, Kak Long. I love you too. Kejap. Tapi kan, bukan ke Alung dengan Kak Long? Pegawai muda juga. Betul. Kan? Ya, betul. Tapi orang dulu lain. Lagipun masa tu Along mampu. Along dah ada saving yang cukup. Sebab itulah Along boleh kahwin dengan Anis. Ni, Mamat tu. Cukup ke duit dia? 30, 40, 50K ada? Kalau tak ada, cakap dia tak pernah simbang Kalau kita jumpa Amar tu handsome. Dia tinggi tau. Baik, betul baik. Dia tall tak kan? Dek. Tak payah menggeliti sangat. Aku pergi jauh lah. This is a girl talk, okay? Mama dah agak dah. Budak perempuan masa kat konvo tu mesti ada something dengan Amar. Mak, Amar betul-betul ikhlas nak kahwin dengan Dini. Lagipun kita orang dah sama-sama kerja, Mak. Kerja? Baru berapa bulan kerja, gaji tak seberapa dah gatal nak kahwin. Kita orang dah kawan lama, Mak. Takkan nak biarkan hubungan tu macam tu je. Tak payah nak lecture Mama, Mama makan garam dulu tau. Mama tak setuju. Mak tolonglah, Mak. Buat apa ni? Mak, sekalipun Amar berkahwin, Mama tetap wanita syurga Amar. Mama tak ada gantinya dalam hidup Amar. Amar cuma nak minta restu Mama. Itu je, Mak. Mak, tolonglah, Mak. Wow. Sekarang ni anak Mama dah pandai berkata-kata. Belajar mana ni, Budak perempuan tu aja. Mak, Dini tak cakap apa-apa pun. Amar yang buat keputusan ni sendiri. Dini tak salah apa pun. Baguslah. Anak Mama sendiri, buat keputusan tanpa konsult dengan Mama, ketepikan Mama. Mama ni siapa? Bila dah kenal perempuan lain, lupakan Mama, ketepikan Mama. Macam tu. Mama tak masukkan macam tu pun, Mak. Mama.
Ma, Amar nak pergi kerja dulu. Mama dah siapkan breakfast. Makan dulu. Tak apa, Amar tak lapar, Ma. Terima kasih. Marah mengajuk. Sebab Mama tak bagi kahwin dengan Adi ni. Tak apalah, Ma. Amar kenalah ikut cakap Mama. Mama kan sugar Amar. Mama akan jumpa keluarga Ardini. Tapi Mama nak ingatkan Amar, tanggungjawab Amar pada Mama. Ma, betul ke ni? Mama buat semua ni sebab Mama sayang sangat dengan Amar. Ma, terima kasih, Ma. Sayang Mama. Ma, Mama jangan risau. Dini tu baik. Jangan risau. Baik. Amar dah pernah hidup serumah dengan Ardini ke sampai tahu baik buruk perangai dia? Sampai Amar sanggup belakangkan Mama? Bukan macam tu, Ma. Amar tak pernah membelakangkan Mama. Habis tu? Amar cuma nak minta restu Mama, itu aja. Lagipun kita orang dah lama kenal hati budi masing-masing, Ma. Dah kenal, Ma. Kita pulanglah. Satu je Mama minta dengan Amar. Jangan paksa Mama untuk terima dia. Sebab hati Mama belum sepenuhnya boleh terima dia, tau. Amar faham, Ma. Mama perlukan masa. Amar bagi. Okey? Nak makan-makan, tak nak makan sudah. Mama tak kerti nak pujuk-pujuk ni. Okey, Amar pujuk Mama. Amar makan semua yang ada kat dapur, Ma. Sekarang Mama masak semua, Ma. Tersemat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Aku tak mampu nak tengok kau bersanding dengan orang lain. Sakit sangat. Selamat pengantin baru, Ardini Zahira. Sehalus ragu di hatimu, kaulah yang benar-benar ku cinta. Seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Amar Ilhami bin Imran. Ya, saya. Aku nikahkan Ika berwakilkan aku, Ardini Zahira binti Firmansyah, dengan mas kahwinnya RM111 tunai. Aku terima nikahnya Ardini Zahira binti Firmansyah dengan mas kahwinnya RM111 tunai. Sah. Sah. Alhamdulillah. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Kenapa muka Mak Amar tu macam tak puas hati je, macam tak suka je? Tak adalah. Muka dia memang macam tu. Dengan cerita dia bekas guru besar Pak Encik. Muka guru besar. Tak macam muka bekas guru besar pun. Macam muka bekas peci guru disiplin ada. Garang betul muka dia. Ni ada-ada je lah. Ya. Luqman mana? Tak datang.
Air bang. Tak ada. Gimana tu? Amboi. Kau duduk sini. Duduk. Ni aku tahu kau dah jadi suami pada adik aku. Tapi aku nak warning kau Kau jangan sesekali sakitkan hati adik aku. Kau sakitkan hati dia sekali, berpuluh-puluh kali ganda aku sakitkan kau balik. Kau faham tak? Kau faham tak? Kau faham ke tidak? Faham belum? Faham belum? Kalau garangan. Teruk sangat Long. Alah, Long gurau je lah. Gurau je? Ya, kau ni tak payahlah serius sangat. Ya. Oh, ya ke? Kau dah tahu belum? Hukum hakam malam pertama semua. Sikit-sikit lah, tapi tak pasti lagi. Okay, mari aku nasihatkan. Benda pertama kau kena buat, sebelum apa-apa pun, kau cakap, Assalamualaikum. Kau cakap, Assalamualaikum. Tak, Assalamualaikum aja, tak payah cakap. Aku cakap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pelan sikit, lembut sikit. Assalamualaikum. Yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat apa tu? Baca buku. Rajin dia. Baru nak masuk bilik? Yelah, baru nak masuk bilik lah. Asal ada tempat lain ke nak masuk bilik lagi? Ada pintu ajaib ke? Tak ada lah, gurau je lah sembang. Sembang-sembang halo. Sembang apa? Sembang-sembang laki-laki lah. Seronok? Gila tak seronok sembang laki-laki. Tak. Seronok lah nasihat. Nasihat menasihati antara satu sama lain. Abang, adik. Adik. Dah habis dah? Dah habis dah. Nak tidur dah. Tidur? Yelah, tidur lah. Apa lagi? Jom kita jom. Kejap, jom. Jom apa? Jomlah. Yelah, jom. Yang kedua. Jomlah. Janganlah cepat-cepat gerojoh sangat. Kita sembang-sembang dulu. Borak-borak dulu. Ambil mood orang kata. Kita nak buat nanti. Okay. Kita nak sembang apa, abang? Abang awak dekat luar tadi baru sembang dengan saya tadi. Abang yang ni. Abang. Ni abang. Allah. Awak panggil saya abang? Uish, tak tahu nak rasa macam mana. Rasa disayangi pun ada, rasa dihargai pun ada, rasa tua pun ada, semua ada rasa ni. Kejap. Okey. Mulai hari ni, ini panggil saya abang. Jadi mulai hari ni juga, lepas ni saya akan panggil ini sayang. Sayang? Oh, lagi bagus. Sangat. Suka sangat. Lock. Okay, let's go. Jom. Bukan yang tu. Aduh, habis apa? Biasa malam-malam pertama itu je orang buat. Jomlah. Tapi awak kena imam nazai dulu. Oh, Allah. Malunya. Imam dulu. Solat. Allah, ni apa tadi? Dah lah. Pergi ambil wuduk. Saya dah ambil wuduk ni. Awak tak pergi. Awak dah batalkan wuduk saya? Sudahlah, Luk. Ardini tu dah jadi isteri orang lah. Tak payah nak kenang-kenang lah. Luk dah cuba nak lupakan Mak. Tapi susah lah. Boleh. You can do it. Lepas ni, Luk kan fokus je pada tahun akhir. Lepas tu, Luk dah nak jadi peguam. InsyaAllah. Lepas tu, Luk akan dapat jodoh yang baik. Tak sebaik dia ni. Lut, jodoh Lut dah tertulis di Lauh Mahfuz. InsyaAllah lepas ni akan ada jodoh yang lebih baik untuk Lut. Ada sebab kenapa jodoh Lut bukan dengan Ardini.
Apa sebabnya? Dia tanya pula. Kenapa dia straight sangat? Oh, ya. Angkat tangan. Ha? Angkatlah tangan. Angkat tangan? Kenapa? Apa mak ni? Angkat tangan. Apa? Angkatlah tangan. Angkat tangan. Nak buat apa? Bukan tu. Doa. Cakaplah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah kekuatan dan jodoh yang baik untuk anakku. Amin ya Rabbal Alamin. Tu nak naik lama. Jap. Sekejap. Tak selera lah, Mak. Sikit je ni. Mak suap. Sikit je. Sedap ni, kan ni. Abang, Ya. Ya, sayang. apa ni? Sweet sangat buat semua benda ni. Tapi yang peliknya kenapa tak ada waiter? Abang lah waiter dia. Pelayan dia. So, jadi malam ni, kita tak tidur dalam bilik hotel. Kita tidur dalam belakang sayang. 10 star. Tu! Betul? Betul, 10 star. Tapi bila sayang ada di sisi abang malam ni, dia terus jadi 99 star. 99 star. Okey. Lagi satu pergi mana? Lagi satu, biarlah abang saja yang tahu. Rahsia. Sayang, Ya, sayang. kenapa sweet sangat ni? Tak sangka pula Dini kahwin dengan Tokek kilang gula. Abang bukan tokek kilang gula, tapi abang cipta gula. Sayang, saya rasa bahagia. Bagi saya. Takkan ada orang lain boleh buat saya rasa bahagia macam mana abang buat saya rasa bahagia. Abang akan terus buat saya rasa bahagia selama-lamanya. Itu janji abang pada saya. Betul. Abang sayangkan Dini. Sepenuh hati abang. Abang janji. Selama-lamanya. Happy-nya. Kaki dia rasa macam nak menari lah. Now, sekarang. Yes, dulu. Ku lihat dia di sisi tenang di buai mimpi. Tiba-tiba ku terfikir, tahukah dia betapa ku sanjung dan ku cinta. Jika sungguh Hello. Sorry aku lambat. Tak apa. Tidur. Apa ni? Sudah order untuk kau. Oh. Ada apa kau nak jumpa aku? Aku nak minta tolong kau. Tolong apa? Tolong bagi ni pada Dini. Apa ni? Aku dah lama niat nak bagi kat dia. Itulah. Takkan aku nak bagi masa dia kahwin hari tu. Look, aku boleh bagi kat dia. Tapi kalau Dini tak nak, tak boleh buat apa lu. Macam ni lah. Kalau Dini tak nak, kau simpan je lah. Aku takkan ambil barang yang aku dah bagi orang. Look, sampai bini kau nak simpan perasaan kau macam ni. Ding, kau rasa aku yang lambat ke? Tak ada yang tak sebelah aku. Look, kau kena move on je lah. Bini tu dah bahagia tau. Lagi dia bahagia, aku bahagia, Lin. Tapi, tolong Ikut aku ke dia ni? Takut. Mana abang ni lambatnya?
sampai hati sayang buat abang macam ni. Sakit tahu tak? Abang tak sengaja. Tadi ada 2 orang lelaki tu depan mana Dini. Lepas tu Dini takutlah. Dini keluarkanlah move Dini dekat abang. Mana? Mana? Mana sayang? Cakap dengan abang. Mana? Abang dah tak ada abang. Abang, malu. Sambung balik masuk. Masuk. Aduh, yang panas. Alah, sianya dia. Balik nanti, Dini urut abang, Okey. Thailand ke Korea? Abang nak snowmo ke kuat? Dua-dua? Okey, boleh. Semua untuk abang boleh. Jom. Tak nak. Masuk lagi. Apa lagi? Kalau tak nak abang masuk, abang nak Dini setia dengan abang sampai hujung nyawa abang. Janji dulu. Janji dulu. Gelilah macam ni. Okey. Dia janji dia setia dengan abang sampai bilik-bilik. Betul. Kalau betul saya nak buktikan pada abang yang saya akan setia dengan abang sampai hujung nyawa abang, saya akan baring atas jalan raya ni macam abang baring tadi. Abang, dia dah cerita cantik mesti tu nak baring. Nak abang maju? Okey. Baring. Okey. Itu duduk. Baring. Baring. Don't say anything. Sebab malam ni malam kita. Kita jadikan 2 jiwa, 1 cinta. Jabatan Agama Islam? Is it relation, sayang? Siapa tu? Mama, buka pintu ni, Ama. Ma, kejap, Ma.